Merah lagi badan. Merah lagi badan daripada sini. What up, nenek? Aku tak tahu kalau Ana buat opening ke tak tadi. Tak kisah. Aku nak buat opening kak. Okay, what up, nenek? Hari kedua dekat Kopangan. You, what up, you? You. Okay, ni kereta kita. Ni jalan yang kita kena go through yesterday, last night. Macam 4x4 punya terrain lah kat situ. Sikit je. Photo session dengan kereta ada habis. Tengok ni, diorang buat apa? You have. I have. Okay, so sekarang ni kita tengah nak having lunch dulu dekat Itu belah Phuket nampak kopi pipi lagi ni dekat area yang first time kita turun daripada JT. Kat sini yang first time kita dining ke jarak kotau sama macam Kopangan pergi tu sama. Kita having lunch kat sini. And then lepas ni kita akan So kita kalau nak pergi pun private island yang dekat-dekat je. Tu Andaman. Okay, kita orang punya lunch dah sampai. So aku berdapat dengan Ana beli tom yum. Order tom yum. Ayit order nasi goreng yang tak ada dalam menu. Ayit buat request. Tak ada dalam menu. Ayit ajar dia masak ni. Ajar siapa masak? Aku ajar dia masak, tapi aku rasa dia pakai tuna kuning, tuna merah. Bukan apa belum nak. One order pizza. Tapi belum sampai lagi. Dia dah throwback lah. Datang dia jauh kat Thailand makan pizza. Sebab tu lah. Lepas tu Kamal lauk apa? Tapi kat sebelah sana obat cari kuat lah. Lauk chicken cashew. So itulah kita punya lunch. Beli singkat. Ayit, Wan, Tia, Ana, kecuali Kamal semua beli singkat. Sebab malam ni diorang nak pergi ke tempat semalam yang aku tunjuk tu. Takut semua orang berpecah atau hilang, so diorang decide beli singkat, so semua boleh kontak lah. Sekarang kita berada di dalam pasar seni diorang lah, cari barang-barang sikit. Kalau ada apa-apa interesting aku nak cari, macam rantai ke, baju ke, macam seluar macam ni ke. And so I was thinking about buying that pants, seluar pendek yang aku baloi lah kalau beli sebab itulah Thailand. Yuk. Try. Nak. Orang kata nak makan tu susah, dah makan pulang. Paling susah sekarang cari makan. Ya, jom kata Kamal pecam sebelah mata, makan je apa yang kita makan. Yalah, yang mana ayam ke apa tu boleh lagi lah. Kalau ada kepala jangan dapat. Titik kat depan tadi ada kepala lagi, so elakkan lah. Yang nampak macam dah potong-potong tu, lepas je. Segmen ceramah agama bersama Ozzy. Joli habis. Ni pun nak beli, aduh.
Kau nak buat apa? Kat Loyal ada tapi kat mana? Datang jauh-jauh daripada Malaysia nak beli speaker pula ada kat sini. Layan. Pandai-pandai layan lagu dalam kepala.มาก่อนแล้วรีแลกซ์รีแลกซ์นะDia bila tengok takut sih. Padahal Oi. Tu cerita kamu tengah massage. Semalam dah menjelma, tadi diorang dah lepas massage and everything. So sekarang kita nak cari kedai makan. Kedai makan Muslim dekat area Makro Hophan. Ada bulan bintang. Halal food. Masak alligator. Ha? Alligator. Ha. Mamak bawah ni hantar gas di hari ni. Bapak jauh. Yeah. Pedik sangat mata aku ni. Dia pedih sikit. Padahal tak kena kat mata. Tak, dia ada alkohol. Oh. Rasa putih tak? Ada putih ke? Tu. Okay, sekarang dah pukul 10.30. Ayat dah ready. Ayo je. Dah. Wait, Kontroversi. nak masuk sekarang ke nak tunggu siap? Tunggu siap lah. Apalah, masuk sekarang lah. One full body dia bagi. Yes. Shoot. Motherfucking skeleton. Wih, smart sial. Bye. Tangan kat belakang. Bye-bye. Drive safe. Okay. Balik awal sikit. Tengok-tengok dengan bilik aku Papa jumpa bawah. Aku tak larat nak pergi jauh. Bawah-bawah ni dah cukup. Okay, sampai situ je lah. Okay, sampai situ je lah vlog hari ni. Diorang dah pergi ke Hard Rain untuk celebrate New Year, and I'm here at my room alone dengan Ana dekat bilik sebelah sementara kan. Dia pergi sana teman Ayit. So jangan lupa tengok video aku yang seterusnya. Itulah, esok probably kita akan buat something else, something different a bit, I guess. Tak tahu. Itu je lah kot. So terima kasih kerana menonton. Jumpa esok. Jumpa dalam video yang seterusnya. Bye bye.